dengan noda. Ada orang bila dia melakukan maksiat dia rasa sedih dan dia bertaubat, maka baik baginya. Tapi ada orang bila dia melakukan maksiat dia telah merasakan kelazatan maksiat tersebut, dan lebih parah lagi dia berbangga dengan maksiat tersebut. Yang ini disebut sebagai mujahir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahawa dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Justru yang ini kita tak nak bincang, kerana di situ tiada baginya cahaya dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, serta taufik yang memimpin serta menjadikannya tersentak daripada lamunan kelalaian, bahkan mereka tenggelam